Tiket-tiket dah dah. Mari kita masuk kedai tray. ETF adik-akak. Abang pilih di kelas B dah. Nak masuk tekan pintu ni. Tak tekan tak bokok. Hari ni abang bawa adik-akak main atas tray. Dari Padang Besar, stesen Padang Besar nak ke KL Sentral. Perjalanan mengambil masa 5 jam. Ni kosong lah. Kalau stesen di Padang Besar ni ngelah ngujung memang kosong. ATS ni abang naik ni boleh dikatakan selesa lah. Seat pun comel lagi seat. Dia main balut atas ni, atas kepala ni kalah merah. Kalah merah. Kursi warna kelabu adik-akak. Menjamin keselesaan untuk sampai ke destinasi adik-akak. Ini tak serusing. Kalau adik-akak nak tahu perjalanan ambo tunjuk sedikit sebanyak perjalanan dari Padang Besar nak ke stesen KL Sentral Kuala Lumpur adik-akak. Boleh tengok suasana hotel lah. Kalau buat ni kat suasana hotel ni sekitar Padang Besar adik-akak. Ambo naik dah ni lebih kurang pukul 7.30 adik-akak. 7.30 pagi. Kalau kata 5 jam kat 12.30 lebih kurang lah KL Sentral adik-akak. Kalau adik-akak boleh tengok lah. Dia stesen ada berhenti. Dia mula di Padang Besar. Lepas ni arah adik-akak. Dia terdapat 14 stesen semua. Termasuk Kuala Lumpur KL Sentral. Start di Padang Besar lah. Makna kata yang mati sini adik-akak. Ni boleh tengok lah. Kita ada singgah ni. Adik-akak boleh tengok lah. Hak mana tanya kelaju ATS tu dia ada dah speed. Kalau adik-akak naik dia ada dah speed. Speed kelajuan tray dia ada dah. Lah ni hak terkini lah. Dia bawa dengan kelajuan 140 km/jam adik-akak. Makna kata sini dia sedia kemudahan. Ada soket plug untuk cah telefon lah. Kalau habis bateri. Dia ada duduk di bawah seat itu. Alhamdulillah selepas 5 jam cukup 5 jam kita sampai di KL Sentral. Boleh tengok lah KL Sentral kita KL Sentral. Dia ada 14 stesen. Lebih kurang 14 stesen. 14 checkpoint ya, makna kata 14 checkpoint. 14 checkpoint. Ni ngelah ni di KL Sentral. Final station di KL Sentral. Adik-akak boleh tengok lah. Boleh tengok sekitar KL Sentral. Gaya nanti penuh benar. Gaya nanti penuh benar Sombak ni gaya nanti